Berita tergempar emas 27 Jun 2025. Hari ini harga emas sekali lagi jatuh menjunam untuk tempoh 3 hari berturut-turut. Harga emas telah jatuh menjunam daripada harga emas paling tinggi RM533 pada bulan April 2025 turun sebanyak RM49 per gram kepada RM484. Saya yakin ramai lagi masih nak menunggu harga emas turun dan masih ramai lagi yang akan cakap harga emas masih mahal sebab lebih daripada RM400. Sebenarnya harga RM484 ni sangat-sangat murah bila kita buat comparison untuk 1 tahun yang akan datang. Sebagai contoh, 10 gram gold bar pada 1 Januari 2024 harganya baru RM3,300. Sekarang setelah setahun setengah, harga 10 gram gold bar ini dah mencecah pun nilai RM5,000. Nampak? Jadi kita letak mindset kita, harga emas hari ni wow, murah. Sebab harga ini murah kalau kita compare untuk setahun yang akan datang. Sangat mudah kan? Kalau kita ada mindset macam tu tuan-puan, kita tak akan teragak-agak alihkan sebahagian duit kita dalam bentuk aset emas. Jadi terus bertindak sebab harga emas turun ni biasanya bersifat sementara sahaja. Anda tak perlu nak modal RM2,000, RM3,000 pun nak menabur aset emas. Cukup sekadar RM100, RM200, RM300 mengikut ketebalan poket masing-masing. Nak bermula simpanan emas serendah RM100, boleh terus isi beg biru. Saya akan hubungi tuan-puan untuk langkah simpanan emas seterusnya.